Assalamualaikum dan harap-harap korang sihat lah hari ni. Dan hari ni kita akan main The Strongest Battleground. Dan sebelum mula tu, korang tolonglah tekan butang subscribe dengan like dan subscribe like rasakan tekan. Okay, kali ni abang akan tunjukkan skill abang main Hero Hunter. Abang sebenarnya nak main dekat public tau, server yang public, tapi dia lag. Dah lah ramai tau. Lepas tu apa benda tau awak. Ni La elah, patutnya ke depan. Aduh. Makan tu. Api. Tapi yang korang abang ada tip waktu korang buat hunter grab scan. Lebih baik korang jangan dash, sebab opponent korang dia akan buat perisai tu kan, dia boleh halang korang dash tu, yang ni macam ni. Akan halang korang dash. Lepas tu kan dia ada cooldown kan dash tu, jadi macam nak kata macam astaga sikit kalau tak kena. Tak jadi. Susah kalau nak buat macam tu. Kita ni orang pro player. Aduh. Okay, jangan kira abang bunyi kadang-kadang macam abang kata dia orang akan buat ni perisai macam ni. Korang jangan risau. Biasanya kalau dia orang buat perisai ni, kau ni ke belakang ni, okay, contohlah dia Wadami ni dia buat perisai kan. Jadi korang ke sini ke depan, ke perisai dia slow kan. Jadi bila ke depan sikit, tapi dia kena laju sikit lah. Kalau macam abang ni macam slow sikit orang kata. Reaksi dia. Ish, tadi tak jadi. Abang bening. Mungkin kat server lain lag ke. Tidak. Ayo bangun. Malai lah. Oh, sebelah ni je. Macam ni. Gitu. Ya Allah, tak jadi. Macam ni. Dia kalau dah buat ni flowing water, dia kan akan jatuh kan dia. Dia saat tu dia ada berapa saat entah abang lupa. Kita boleh buat macam ni, tapi tu orang pro. Lah. Patutnya buat kat atas tu. Macam ni kan. Macam tu. Kenapa? Okay, tak jadi. Babe, okay. Tiap abang kan, ada satu kan. Lebih baik korang attack je orang kat belakang. Sebab kalau kat depan ni macam abang kata tadi, dia orang boleh buat perisai. Bukan buat perisai, dia orang memang akan buat perisai. Kata yang abang tadi pelik. Bukan buat macam ni. Jadi korang kena attack kat belakang. Jangan dash ke belakang, sebab tu pun takkan jadi. Kita kena tumbuk belakang macam ni lah. Okay, macam ni abang lupa. Dah lama tak main. Macam tu lah. Dia macam kan dia macam Jangan bayangkanlah Dami buat perisai. Sabar yang Dami buat perisai dulu. Okay. Sebab kalau dia buat perisai ni nak ke belakang macam sign dia akan lepaskan. Tahu buat macam ni. Tak kena macam tu lah. Biasanya abang pun tak suka buat perisai sebab macam tak ke nama. Lah. Tiba-tiba Dami ni merajuk kan. Macam ni. Ya. Gemuk tak? Dia gemuk tak abang? Dami gemuk tak? Gemuk tak tadi?
Ha? 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 Ha, tak kat. Ha, gemuk. Ambil ni. Ya. Dia ada teknik lagi. Teknik ke teknik? Tapi ada chan lah. Ada chan. Yang bang buat lagi. Tu 2, 3, 4 dash. Macam abang kata dia ada chan. Tu memang orang paling suka buat kalau 4 atau 3 ni dia bukan dia dah habis, dia tengah cool down. Biasanya semua orang akan buat macam tu. Untuk apa ni? Untuk diguna pakai kan. Hari ni abang pun batuk sikit. Abang buat video ni sebab dah lama dah. Sekejap baru 10 hari kot. 10 hari tak silap abang buat yang lain. Dah je lah weh. Pelik. Alamak. Salah. Takkan yang salah weh. Buat macam ni je. Yang tu pun friendly. Apa ni dia? Cik Sabang kan kalau contoh korang nak Hero Hunter, lebih baik korang jangan buat macam ni. Sebab dia orang akan kena press spray. Buat macam tu lah. Lagi kalau telefon korang tu telefon yang mudah telefon yang paling lag. Bukan Nokia jadi wow. Yang macam sama telefon abang ni memang lag. Kalau lawan Hero Hunter of course kalah. Percayalah. Dengan Saitama tak silap abang. Kalau lawan Hero Hunter dan Saitama of course kalah. Tak kalah Marcha RT sama tak tahu abang kalah ke tak. Lah. Patutnya nak mati dah. Duh, tidak baru nak buat macam ni. Ya. Sini. Alah tak jadi. Ya. Korang paling suka hero apa? Cuba korang komen ni. Kalau tak ada tu tak payahlah. No. Wih, hampir je. Ya. Tengok lag kan ni. Ni telefon yang paling ni telefon lag. Ada banyak app dalam dia. Sama-sama tak pro lagi tau. Yang paling senang buat macam tu lah, macam tu. Tapi ada risk, ada danger dia kalau nak buat macam tu. Lah. Macam tadi abang terbuat salah. Dia kena sabar kalau nak main game. Kalau tak memang akan stres. Percayalah. Korang download Roblox, korang main the strongest battleground. Percayalah. Yes, jadi. Yes. Percaya stres. Dululah pemain pun stres. Ya. Bisa. Macam satisfying sikit kalau ada retak-retak yang ni. Macam wah. Macam realistik tapi tak realistik sangat. Lah. Tak jadi. Mungkin awal sangat abang buat. Alamak dia. Abang nak buat macam ni. Gitu. Alamak, salah. Tapi asalkan dia mampu. Korang kena tak lawan. Korang satu, lepas tu lawan teamer. Aduh. Tu paling sakit hati lah.
Tak. Video ni macam apa nak buat 15 jam tu. Kot lah. Kot. Jangan sedih. Tak apa, nanti abang akan buat video. Abang main game Animal Hospital tu silap abang. Dia cool down juga ni. Sekarang jangan rush. Okay, jap. Dia macam tu. Ambil tu sampah. You are trash. Went out the trash. Astaga. Alamak, tak jadi. Aduh. Macam ni je gitu. Ambil je. Jadi ke atas. Sekejap. Mak tunjuk teknik yang korang macam ni. Alamak. Tengah cool down. Okay. Lah. Kena kepala pun tak bagi chance. Tapi yang paling bestnya dia punya ulti. Salah. Lah, jadi. Okay, dah minyak habis lah makan cakap ni. Okay, cakap. Korang boleh jangan ambil tu sampah kat sini, lepas tu baling kat dia. Mama lupa tak boleh lompat. Macam membuat tadi, dapat reward tadi. Wonder trash. Apa benda? Ya. Wih, kena weh. Kita ambil mana boleh. Boleh buat macam tu. Lah. Kita malih lah. Sebab kan kalau korang dash kat tu sampai, kadang-kadang dia akan, apa orang kata, dia kadang-kadang macam pokok. Macam sekat yang sikit. Tengok kalau abang kena pokok. Ya. Kalau buat macam ni. Ya. Macam ni. Lah. Hari tu abang lawan orang tak jadi pun. Hari tu waktu tak buat video. Okay, macam tu kan. Dia kata stop. Abang pun tahu kenapa dia kerusi. Walaupun kita tak boleh duduk. Sebab kita boleh guna ulti. Bener lah. Okay, slow sikit Kuat lagi. Wow, sebab tu kita tak boleh lari dari ulti. Walaupun dah terlambat. Kecuali guna yang Touch Prodigy. Sebab korang tahu kan yang Touch Prodigy ni, kalau korang main lah, dia ada yang tak ingat apa nama yang skill dia yang keempat tu. Yes. Tapi final hand paling apa ni macam wow. Ni kata lah. So kalau nyawa dia dah separuh yang tu kan, buat final hand kan. Gitu. Buat final hand jadi macam tu lah. Dah habis lah. Bila. Okay lah guys. Tu je lah untuk hari ni. Dan abang harap korang enjoy dan apa yang 2 tip tadi yang abang bagi. Okay lah guys. Bye.